Wahai bajang yang terikat, yang lentur, yang keluar, maka aku memberi kamu makan. Patuhi arahan aku untuk aku. Okay, Assalamualaikum dan selamat kembali kepada rancangan kami iaitu Ikhtiar Malakut. Seperti yang kita telah bahas pada minggu lepas, topik ni ialah hasad. Jadi bersama saya hari ini, saya Hafiz, kakak saya Halijah dan Acu sendiri. Jadi sebelum kita mula pada apa yang kita nak bahas pada minggu ini iaitu puja, kita akan cuba relatekan apa kaitan hasad dengan puja ni. Jadi Acu, apa yang kita boleh katakan daripada hasad ni, macam mana orang cari cara untuk balas dendam apa semua? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salah. Okay, so kita dah sampai ke episod 3 lah. Ni episod 3. So kita akan cuba huraikan lah apa kaitan hasad itu dengan wujudnya dendam. Okay, apabila manusia ni dia mula ada hasad, mereka akan mencari jalan untuk memuaskan nafsu mereka sendiri lah. Jadi kadang-kadang diorang buat secara nampak, pergi conteng kereta kan budak-budak sekolah Ni kerja kalau kerja kan. Jadi budak-budak sekolah kena marahkan cikgu, dia geram, dendam, Dia balik dia pancitkan pancitkan tayar. Dah biasa buat tadi. Tapi Gen X dia selalu buat benda ni. Okey. Jadi kita tengok apabila mereka tidak puas hati dengan cara tu, nampak orang yang dia balas dendam tu tidak menunjukkan reaksi atau mereka tak begitu ambil kisah lah. Diorang tak ambil pot lah. Tak kisah pun kita calar. Dia tak nampak kesan yang nak nampak pada orang tu lah. Jadi diorang akan trigger lagi. Jadi hasad itu akan berkembang. Diorang akan cari jalan. First diorang akan start fitnah. Weh, dia ni kan semalam aku nampak dia pergi tipu orang tau. Dia dah mula fitnah. Jadi dia dah masuk satu lagi level yang lebih tinggi daripada hasad. Daripada hasad ni dia jadi fitnah. Tengok orang tu pun tak boleh juga, orang tak percaya. Manalah dia tak ada menipu orang lah, apalah. At the end dia akan cuba cari satu jalan yang lebih mesti, yang masuklah ke alam lain lah. Mereka mula untuk cuba sihir orang. Mereka mula buat ritual-ritual ritual lah. Kadang-kadang diorang belajar, tapi kadang-kadang diorang upah. Itulah dia mengenai cara daripada satu hasad yang bermula daripada gurisan hati kecil ya. Dia menjadi satu benda yang sangat besar. Jadi punca segala-gala problem tu yang datang daripada yang bermulanya benda tu ialah hasad lah. Hasad, iri hati, cemburu dan sebagainya. Jadi memang orang kata kita daripada satu benda tu kau boleh terfikir nak buat benda-benda yang tak sepatutnya lah, demi kepuasan kau. Dia jadi geram lah. Jadi marah, jadi geram, jadi stres kan. Benda kecil. Betul? Hasad je. Tak nampak kan? Tak nampak. Dia tukar jadi fitnah. Fitnah tak boleh juga. Jadi cakap macam mana lagi nak buat ni? Kan kalau pukul masuk jail. Pukul nanti dia ada problem. Mana tahu dia nak pukul orang tu lagi kuat daripada dia. Kan? Dia panggil kawan, orang tu punya kawan lagi besar daripada dia. So apa yang dia orang buat, kita masuk dalam arena sihir. Dah masuk dalam kes-kes hantu ni lah. Yang orang cakap macam-macam hantu ni kan. So bermula daripada situlah kita akan tengok pergerakan-pergerakan menuju ke arah sihir. Yang kalau kat Malaysia ni orang cakap hantu lah kan. Kalau dekat US orang cakap ghost lah kan. Kalau India dia cakap Avi. Kalau Cina dia cakap apa? Kui. Hantu. Hantu Cina, hantu India, hantu orang putih, hantu Melayu lah. Tapi kita akan cuba kupas sikit mengenai hantu-hantu Melayu lah. Jadi tu dia ada persoalan lah.
Macam mana asal usul hantu dekat Nusantara ni, terutama sekali dekat Malaysia? Dia banyak lah kan. Dekat Malaysia Nusantara, dia orang tak panggil apa hantu, apa ni, jin. Dia orang tak panggil jin, dia orang panggil hantu. So banyak kepercayaan dulu dia tidak mengaitkan benda gaib ni dengan jin. Dia orang kaitkan benda gaib ni dengan hantu. Dia macam gelar lah hantu. Yang paling famous tahu tak hantu apa kat Malaysia? Hantu raya. Hantu raya lagi. Apa lagi yang korang tahu pasal hantu? Kita asyik tanya Acu je mana boleh kau cakap. Biasanya korang pun ada sama-sama level dengan hantu. Orang tanya paling menakutkan adalah manusia bertopengkan hantu. Itu lain lah. Itu different lah. Itu susah nak dibezakan lah. Ya. Kalau kita cakap mengenai legenda hantu kat Malaysia, cuba cakap dengan Acu, apa hantu yang korang kenal? Pontianak, Olong, Langsui, Hantu Raya, Mambang is okay lah, Mambang kita boleh accept lah. Jembalang. So dia terdiri daripada beberapa banyak kategori lah. Tetapi kita balik kepada Islamik, semua ni jin. Ya. Okey, kita ambil contoh tadi cakap pasal Pontianak. Pontianak ni ialah orang yang mati dalam keadaan bersalin. Ya, dipuja dan kemudian dia jadi hantu. Tapi siapa yang jadi hantu tu? Orang mayat tu ke? Roh dia ke? Roh dia ke kan? Persepsi orang ialah orang yang mati bersalin, kemudian kuburnya dipuja dan dibacakan mentera, kemudian dia akan datang. Hantu tu akan datang. Perbuatan ni kotor lah. Dia menggunakan darah, pergi dekat kubur. Dia akan cuba cari cebisan kain ataupun daging sendiri orang yang mati. Dan dia kena pilih kubur tu. Kena mati. Kadang-kadang dia ketetapan dia adalah dia kena mati dalam mengandung anak sulung. Dia punya kategori. Dia ada dia punya syarat yang kena dipenuhi. Yang syarat-syarat ini nanti saya terangkan yang lain lah. Yang syarat-syarat ini semua dia terus menyeleweng daripada ajaran Islam. Itu adalah mengenai Pontianak lah. Cuk. Tadi Acu cakap dia akan ambil cebisan kain dengan atau daging. Maksudnya daging tu dia akan korek dan dia akan dia akan korek kubur tu dan potong. Dia akan korek kubur tu, dia akan ambil cebisan kain. Syarat dia lah. Dia akan ambil cebisan kain atau dia akan ambil bahagian-bahagian tertentu daripada tubuh mayat ini. Kadang-kadang dia cabut kuku. Kuku tu dicabut, disimpan, ditaruh dalam botol dan ditaruh minyak, lepas tu dia puja. Kemudian ataupun dia ambil, sekarang kita nak ambil bahagian contohnya hati atau jantung, dia ambil sedikit, dia akan simpan dalam botol, kemudian dipuja. So benda ni kotor lah. Dia asal-asalnya dia tidak jadi sendiri. Pontianak ni bukan wujud sendiri, tak. Dia puja, kemudian apabila dibiarkan oleh tuan-tuan lama dia akan mengayau lah. Dia akan mengayau dalam keadaan bentuk macam tu. Itu ialah Pontianak. Kalau kita cerita pasal Bajang, tahu Bajang? Tahu Bajang? Tahu. Hantu budak kecil. Betul. Hantu budak kecil lah. Hantu budak kecil ni ialah datang daripada janin baby yang tak jadi, kemudian ambil dipuja. Kalau di Indonesia, diorang dikenali dengan nama anak kerak. Lebih kurang macam tu. Dia kecil je. Baby sulung, kahwin sulung. Dia anak kerak lah. Janin ni diambil kemudian dipuja. Wahai bajang yang terikat, yang lentur, yang keluar, maka aku memberi kamu makan. Patuhi arahan aku untuk aku. Patuhi segala kata-kata aku untuk aku. Katakanlah pada aku bahawa engkau menjadi hamba kepada aku dengan berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetap menggunakan ayat Al-Quran. Maksudnya mantra-mantra terdahulu lah. Selepas
ke Islam. kedatangan Islam, mentera-mentera lama ni saya tak boleh nak baca, tak dapat izin. Okay, tak apa. Jadi saya baca dalam keadaan yang santai lah. Mentera-mentera lama tu dia menggunakan dewata, dewa, panahan Arjuna, ku panah pada malam melekat di hati kamu, ditepuk bantal bangunlah kamu teringat padaku. Itu adalah mentera-mentera lama itu pengasih. Itu pengasih. Okey, kita jangan cakap pasal pengasih tu lah, tapi kita akan sampai kat situ. So, anak bajang ini dia adalah hantu kecil. Biasanya dia akan pergi kat orang dengan arahan tuan dia. Wahai bajang, malam ni dia tak cakap macam tu lah. Dia akan cakap dalam bahasa kita lah. Engkau pergi malam ni kat rumah Ultraman. Kau pergi cocok anak dia, bagi anak dia nangis. Bila dia sakit nanti dia akan jumpa aku. Jadi aku akan ubat dia. Maksud bajang ni salah satu elemen yang kau pakai nak kau untung. Ya. Kebanyakan ni macam tu. Berhantu yang kecil-kecil macam ni biasanya adalah untuk kau untung. Kecil-kecil. Dia kecil lah, dia punya balang-balang tu semua kecil. Semua sihir, bahan-bahan dia yang disimpan adalah dalam bentuk-bentuk kecil. Dan dia tengok kalau dia puja itu adalah baby kecil, janin, maka hantu tu jadi kecil. Tetapi itu bukan syarat Itu bukan menunjukkan kalau dia puja kecil tu jadi kecil. Tak semestinya. It's not like that. It doesn't work like that. Dia buat macam tu kecil, datang. Dia boleh kacau isteri orang, bajang ni. Bila dia datang, orang boleh jadi tak tentu arah. Sebab orang yang kena ni dia akan nampak budak-budak kecil. Mata dia akan tengok, anak siapa? Dia nampak benda-benda macam tu. Dia lebih kepada itulah. Aku akan explain lebih detail mengenai perkara gangguan ni lah. Tapi kat hari ni kita kupas mengenai puja, kan? Kita tengok retorik dia nampak sesuatu perkara yang kotor, kemudian dia puja untuk dia. Pocong, macam mana jadi pocong? Mak, saya tak tahu, saya tak belajar. Pocong. Kenapa? Cuba cerita. Mesti ada tahu punya. Kau tahu, kau tu teka. Dia ada balut batu dalam kain. Bentuk tu macam pocong tu. Pocong ni dalam kita punya legenda ada terjadi apabila punjut pada pocong itu tidak dibuka semasa dia kebumikan. Punjut ni dia tak buka. Bila kita meninggal, bila kita dikafankan, kemudian ditanam, bila nak dah masuk dekat lahat tu, punjut tu akan dibuka. Muka kita ni kena tanah, mesti nak kena bertanah. Betul. Dan segala ikatan kena dilonggarkan dan dibuka lah. Tak boleh dalam keadaan terikat. So, orang ikat lah, benda ni ikat. Dan biasanya orang ni yang tak buka ni, kadang-kadang dia bukan sengaja tau. Bukan tak sengaja, dia sengaja. Dia sengaja buat macam tu. Supaya tujuan dia, nanti dia boleh puja kubur. Maksudnya dia pun tolong sekali masukkan orang tu. Ya. Dan pocong ni, kerja dia ialah takutkan orang sampai orang tu boleh jadi histeria. Dia dalam keadaan, wahai pocong, melompatlah engkau daripada sini ke sana. Melompatlah engkau. Dia punya arahan tu spesifik Dia tak suruh pocong, wahai pocong, kau terbang. Tak ada. Dia akan puja dalam keadaan spesifik, very spesifik. Wahai pocong, melompatlah engkau daripada kubur ini ke kubur itu. Dia akan sebutlah kubur dia akan cakaplah kubur ini ke kubur itu, sehinggalah kau melompat sampai kepada aku. Dia akan panggil benda tu datang rumah dia. Jadi pada asalnya pasal hasad tadilah. Orang ni tak puas hati dengan aku kan. Kau pergi duduk depan rumah dia setiap malam, kau pergi depan rumah dia, kau lompat depan rumah dia, kau tunjukkan diri kau sampai orang tu boleh jadi hysterical. Dia dalam keadaan tidak tenteram. Rumah tu, bayangkanlah tiap-tiap malam dengar ada benda mencebak tanah. Dulu becak dulu tak ada macam ini. Dulu dia becak, bila dia melompat dengan bunyi air ataupun ranting kayu, dia akan dengar. Jadi dia menakutkan lah. Dia menakutkan.
Ya, dia apa saja yang ada kaitan dengan pemujaan ni, dia ada dia punya mentera yang tertentu. Pocong dia suruh lompat. Yang bajang dia suruh kau datang hisap darah, kau datang makan lemak. Dia cakap dia akan bagi spesifik, very spesifik. Maksudnya, diorang ni macam mana sekarang, diorang disuruh untuk buat macam tu. Contohlah kalau dia kata, wahai pocong, kau pergi terbang. Dia akan terbang. Dia akan terbang lah. Dia bertindak mengikut arahan. Ya. Okay. Kalau kita cakap pasal Pontianak, kan tadi cakap pasal dia mati bersalin dan sebagainya. Apa perbezaan Pontianak dengan Langsuir? Suara mengilai. Okey. Pontianak ni dia muda sikit. Langsuir ni kakak dia. Senior lah. Senior sikit. Dia senior sikit. Dia lebih kurang sama aja. Dia lebih kurang sama aja. Cuma rupa dia ni lain sikit. Langsuir ni rupa dia sangat tua lah. Yang Pontianak ni rupa dia muda sikit. So yang kita boleh cakap hantu Kak Limah tu Langsuir. Lebih kurang lah. Lebih kurang lah. Hantu Kak Limah tu dalam cerita komedi Okey. Tapi yelah, keadaan dia lebih kurang macam tu lah. Dan orang cakap dalam hantu Kak Limah tu kita tengok lah, dia tak boleh jejak tanah. Kan? Dia tak boleh jejak tanah berlapik. Tapi itu memang betul itu memang dia punya syarat. Dia tak boleh nak jejak tanah. Dia hanya boleh terbang aja. Kalau dekat Malaysia kita buat driving, kita dengar cerita orang driving kan, tiba-tiba dia nampak Superman sebelah. Superman tu Pontianak lah atau Langsuir. Pontianak tu sebelah. Dia datang, dia kacau. Jadi orang bawa kereta nampak Langsuir tu atau Pontianak tu terperanjat, dia tarik steering, accident. Tapi kerja dia tetap ganggu orang. Dan awal-awalnya memang ditugaskan untuk kacau orang. Berbeza dengan jembalang tanah, jembalang laut. Kalau jembalang laut, diorang lebih gelar, diorang akan gelarkan kepada puaka lah. Tasik lama-lama. Puaka ni kebanyakan puaka-puaka ni dia akan duduk di kawasan-kawasan yang berair. Puaka lah. Diorang tak cakap jin, diorang cakap puaka. Puaka betul juga ni. Jadi diorang dalam jembalang tanah dipuja wahai jembalang tanah yang ada padaku adalah hakmu untuk dijaga. Dia suruh jaga tanah dia. Ingat kalau tengok episod 1 kan cerita yang jembalang tu dia berdiri dalam keadaan macam ni. Itulah dia. Tugas dia jaga tanah. Tapi disalahgunakan juga. Jembalang tanah ni dia buat daripada apa? Mana ada benda besar macam tu? Okey, jembalang tanah. Okey, ni puaka lah. Puaka lah. Puaka bukan daripada jasad-jasad manusia, bukan. Puaka adalah pada tempat-tempat yang sunyi. Dia pergi kat tempat sunyi, dia bertapa. Ataupun dia orang cakap nazar. Dia bawa pulut kuning, bawa ayam kan. Dia letak situ. Kemudian dia mula menyeru. Dia puja dengan menyeru ni lebih kurang Dia seru lah, wahai penjaga air. Puaka lah. Wahai penjaga air, di tempat ini aku arahkan kamu untuk menjaganya. Seluas mataku memandang hingga ke seberang. Lihatlah kamu bahawa tempat-tempat ini merupakan tempat-tempat yang aku arahkan engkau supaya membantu aku menjaganya. Adapun ikan-ikan di dalam sini tidak dibenarkan sesiapa pun mengambil. Maka diambil ikan itu, kau hancurkanlah mereka. Dia dah mula puja. Makanan untuk kamu yang selama ini dalam air, aku bagi kau makan di atas darat. Dia puja, tapi bukan sekali dua dia buat. Dia buat banyak kali sampai jadi benda. Seram Seram. Dia sangat konsisten ni. Seram. Puaka. Walaupun dia dah bacakan mantra tu betul pun dia kena banyak kali. Dia kena ulang banyak kali. Tapi this is benda ni lah mengenai hati kita lah. Dia bersungguh-sungguh minta. Kalau kita bersungguh-sungguh minta dengan Allah akan tunaikan. Kalau dia bersungguh-sungguh minta dengan syaitan mesti akan confirm syaitan akan bagi. Dia tak payah bersungguh-sungguh pun. Tapi syarat-syarat yang dia buat itu menjadikan dia macam itulah. Kalau kita cakap pasal hantu raya, kenapa dalam masyarakat Melayu hantu raya ni sangat popular? Sebab dia ni besar. Hantu raya ni besar. Raya apa? Raya. Hari raya hari apa? Hari kebesaran. Jalan raya? Jalan besar. Hantu raya?
Hantu besar. Hantu besar. Hantu besar. Dia adalah antara hantu-hantu yang selalu dibela. Memang tujuan dia memang untuk kacau orang. Dia tidak dijadikan untuk jaga kebun dan sebagainya. Dia memang ada dua sebab lah. Satu ialah kekuatan lah, dan satu lagi untuk menjahanamkan orang lah. Hantu raya ni, dia ni tidak ada kaitan juga dengan manusia. Dia tidak dipuja daripada kubur. Dia seru. Dia seru dengan ritual. Dia potong ayam. Mula-mula ayam lah. Potong ayam, dan kemudian dia akan kelar darah dia sikit. Syarat dia lebih teruk kepada owner. Dia kelar darah dia sikit, dia bagi. Yang lagi teruk, dia akan ambil darah isteri dia sikit, dia bagi. Yang lagi lebih teruk, dia akan ambil darah anak dia sikit, dia bagi. So dia memang jamah dia dengan darah. Hantu raya ni pula, dia jenis yang ganas. Dia sangat ganas. Kalau dalam Islam, jin yang besar apa gelarannya? Ifrit. Kalau dalam orang Melayu, dia panggil raya lah. Jin raya lah. Besar. Dia jenis besar-besar. Kalau kita nampak dia dalam keadaan duri yang badan dia berbulu, tapi bulu dia semua macam duri nibung. Dia tersusun, sangat tajam. Nampak dia tegak, dia menyeringai, dia tidak pernah dalam keadaan mulut tertutup. Mata dia merah, biasalah hantu kan, mata dia merah. Telinga dia capang. Telinga dia lain sikit, dia bercapang, dia macam ni. Telinga dia. Aku pernah nampak Itu perkara-perkara lama lah. So dalam bentuk yang ditahyulkan, kita akan sampai kat situ. Okay. We are going to reach that area. Lepas tu, bila hantu-hantu ni mula diseru dan dipuja untuk kepuasan diri sendiri, masuk dengan hasad, dia cuba sakitkan orang. Unexplained lah. Tak boleh. Pelesit. Very famous kan pelesit? Pernah dengar. Pelesit dia buat apa? Belalang. Tapi belalang ini dipuja. Tapi dia berkaitan dengan manusia. Kenapa? Dia mengambil rambut orang mati. Apa dia buat? Dia ambil rambut orang mati, dia puja belalang ini, dan rambut orang mati ni akan masuk dalam mulut belalang ni. Dia akan jadi panjang. Kalau belalang tu panjang ni, dia akan jadi sepanjang-panjang dalam perut belalang ni. Rambut orang tu. Rambut orang. Kemudian baru jadi pelesit. Pelesit ni, dia akan pergi kat rumah, dia akan huru-harakan rumah tu. Sampai boleh jadi enemy, kurang darah. Dia pergi dan kacau orang. Kita tengok orang yang banyak komplain pasal pelesit ni, dia punya badan akan keluar lebam-lebam. Tak tentu pasal. Bukan hematoma Yelah. Pula. Kalau kita makan ubat cari darah, yelah. Kadang-kadang kita terantuk, kita tak perasan, dia akan jadi lebam. Kadang-kadang ada orang dia memang senang lebam. Jangan pula nanti cakap lebam je pelesit. Tak boleh jangan macam tu. Dia ada banyak kriteria. Kita akan sampai kat situ juga. Banyak sebenarnya. Terlampau banyak yang aku nak cuba sampaikan kat sini. Jangan anggap bahawa benda yang kita cakap ni adalah benda kosong. Sebab kita akan sampai ke peringkat macam mana kita nak rawat, macam mana kita nak kenal, macam mana kita nak buat. Tapi kita dedahkan dulu mengenai konsep-konsep hantu-hantu dan pemujaan dalam Melayu lah. Bila Pelesit tadi. Pelesit tu, bila dia kacau, darah tu lebam, budak akan menangis. Dia selalu datang, dia akan duduk dekat bucu-bucu. Pelesit ni dia tak duduk dekat tengah-tengah rumah. Dia akan duduk kat ujung sana, bucu-bucu. Dia duduk situ, kemudian bila orang dah mula tidur, dia mula kacau. Hantu raya lain. Hantu raya datang, dia kacau dalam keadaan kita separuh sedar. Kita tengah tidur ni dalam keadaan beta, kan? Alpha, beta, kan? Dah mula nak tidur, kan? Kita rasa, macam ada orang lah dekat kaki. Ada orang pegang lah bahu aku. Dia dah macam tu. Satu hantu raya. Dia lebih kurang macam tu lah. Bentuk hantu, kadang-kadang Pontianak pun kacau macam tu juga. Tapi yang signifikan pada hantu raya ialah tuan hantu raya ni keluar rumah, pergi kerja.
ada orang bagi salam, Assalamualaikum kat dalam rumah dia. Waalaikumsalam, orang tu dekat rumah. Oh, maksud hantu raya ni boleh Boleh menyerupai orang. Ya, dia boleh berinteraksi. Sebab tu dia raya, dia besar. Waalaikumsalam. So dia antara golongan jin yang power. Antara Ifrit lah, Ifrit kan power. Bila ditanya oleh Nabi Allah Sulaiman AS untuk memindahkan istana Balqis, jin apa yang jawab? Ifrit. Dia boleh pindahkan istana Balqis tau sebelum kau berdiri tau. Sebelum Nabi Sulaiman AS ni berdiri tau. Kuat tak kuat? Istana Balqis bukan kecil macam rumah kita ni. Besar. Dia boleh pindahkan. Imagine dia punya strength, dia punya kekuatan Ifrit. Dia Kan? bawa. Dia bawa. Katalah Nabi Allah Sulaiman nak bangun. Dah sampai sana dah. Dah sampai. That's how strong Ifrit is. Very strong. Sangat kuat. Jadi dekat sini, apabila digunakan hantu raya ni, dia pergi bekerja contoh dia pergi kerja. Kayu balak, meluk kan. Bila tumbang, dia boleh golek seorang. Kuat ni. Dia boleh golek seorang. Dia banyakkan ni guna untuk kerja dulu. Itu salah satu kegunaan lah. Dan kebanyakannya, dan banyak juga digunakan untuk sihir lah. Bila ada orang tak puas hati dengan dia kan, ada orang lagi kuat daripada dia suruh kacau lah. Tapi dalam banyak-banyak jin, kenapa dia pilih hantu raya juga? Sebab hantu raya dia mesti perlukan banyak lagi daripada Wah ya. Dia besar. Ya. Darah lah mainan dia. Pulut, kuning, telur sampai 23 biji, 21 biji. Dia susun elok-elok, taruh atas pinggan, semah dengan darah, ambil ayam sembelih, ambil kambing sembelih, letak dekat satu sudut. Kalau boleh, kalau orang dulu dia ada rak atas rumah kayu kan, akan letak kat situ. So benda-benda macam tu lah orang buat. Dan benda ni serius. Benda ni masih lagi ada lagi. Sekarang ada lagi orang buat. Tapi kenapa dia pilih hantu raya? Itulah, bergantung kepada apa yang dia nak lah. Macam bajang, dia nak bajang ni kalau boleh nak kacau keluarga budak-budak kecil. Kacau je. Orang yang baru bersalin dan sebagainya. Macam polong, dia kan isap darah. Isap darah apa polong? Tak tahu. Darah nifas. Dia darah nifas. Darah nifas saja. Darah nifas. So orang dulu-dulu, kita cakap pasal polong lah, kita masuk pasal polong. Orang dulu-dulu rumah dia orang dekat atas. Okey. Bila ada orang yang baru bersalin, darah mereka dekat atas dulu rumah dulu dia ada satu lubang dekat atas. Rumah kayu dia ada lubang. Lubang tu digunakan untuk buang air kecil. Ada tempat-tempat dia lah yang boleh buat. So bila darah dan sebagainya, dia orang akan buang kat lubang. Buang besok pagi baru dibersihkan, dibuang kat tempat lain atau digantung dulu dekat situ dan sebagainya lah. Polong ni, polong ialah hantu yang Leher je. leher je, badan tak ada. Yang berapi-rapi. Itu 77. Ah. Very different banyak. Itulah legend Melayu ni banyak. 77 is berkaitan dengan santau. Different. Ulung ni kita boleh katakan sebagai penanggal tak ke? Penanggal lah. Patut. Penanggal. 77 lain dengan penanggal pula. Polong, penanggal, adik-beradik lah. Polong. Polong ni dia rasuk orang. Dia suka rasuk orang. Kalau macam penanggal lah, penanggal is the exact word lah. Dia masuk bawah rumah, kemudian dia akan jilat darah. Penanggal dia akan jilat darah. Dia kebanyakannya digunakan oleh orang yang nak cantik. Dia dibela polong ni dengan polong dengan penanggal ni, dia lebih banyak dibela kepada orang yang nak cantik. Ada yang mengatakan bahawa 77 ni dibawa oleh polong. Yang penanggal ni different. Kadang-kadang ada yang kata penanggal ni keluar berapi juga. Macam tu. Macam-macam mesti cerita dia macam-macam. Tetapi benda dia tetap sama. Jin. Dia makan darah tu. Jadi orang dulu kalau dia nak halang penanggal ni, macam apa dia buat? Pakai Paku nak Pontianak Diorang cakap legenda mengatakan ambil paku, ketuk dekat belakang tengkuk, dia akan bertukar menjadi perempuan yang cantik. Kenapa dia tak cakap langsui? Langsui tak boleh tolong. Langsui dia lah macam tu. Kau ketuk dengan paku, kau kena ketuk balik. penanggal. Dihisap darah diorang ni dikatakan anak ni menghisap darah. Tapi it's not that dia hisap darah tu secara fizikal. Dia tak hisap darah secara fizikal. Dia masuk dalam badan orang dan diserap darah melalui situ. Dia bukan paku kat sini.
kan. Pontianak tu dikatakan ada bertanda kat leher lah, dikatakan. So dia buat macam tu. Okey. Jadi penanggal ni atau polong lah, dia adik-adik lah lebih kurang. Dua-dua hantu ni dia punya mekanisme dia lebih kurang. Masuk bawah tu, jadi nak halang dia apa? Diorang buat apa? Diorang ambil daun mengkuang. Tahu daun mengkuang? Dia buat cikau. Daun mengkuang tu apa? Dia ada apa kat daun mengkuang? Dia berduri. Dia gantung daun mengkuang, batang limau, dia gantung dekat bawah rumah tu lah, dekat beranda rumah tu. Jadi dikatakan bahawa penanggal ni datang tersangkut dekat jaring. Akan tersangkut. Jadi bila dia nampak daun mengkuang tu, dia tak datang lah. Ini kata-kata diorang lah Tapi benar ke terjadi tersangkut tu? Nak kata tidak terjadi, ada terjadi. Cuma dia terjadi tu apabila dia bertuan. Maksudnya? Penanggal itu, hantu-hantu ni bertuan. Okey. Bila diarahkan terus, kau tak kira macam mana pun kau pergi kat rumah dia, dia kenalah. Bila dia kena, sakit kan, tuan dia yang akan menjerit. Macam mana dia sakit, kena duri Tapi tu. dia yang arah pula. Ya. Sebab dia geram. Macam kita lah cakap, kau pergi tumbuk lah budak tu kan. Tumbuk. Tangan kita sakit tak tumbuk orang? Sakit. Kan? Tapi budak tu balas balik tumbuk kita, sakit juga. So bila dia dah serahkan jiwa dan raga dia kepada jin, apa saja yang berlaku pada jin tu dia akan rasa. Sakit lah. Bila tak balik, bila polong tu ataupun penanggal tu tak balik, orang dia akan sakit lah. Dia akan sakit, tak boleh balik kan. Dia dah sangkut. Dia malang langsui penanggal tu dah sangkut kat situ. Adakah kita boleh nampak kepala yang tersangkut tu? Tak nampak. Dia tetap baik. Dia tetap gaib. Adakah kepala yang digunakan tu adalah kepala owner tersebut? Itu satu soalan yang bagus. Okey. Langsui ni, penanggal ni digunakan untuk kecantikan. Okey. Ada yang mengatakan bahawa digunakan oleh orang biasa. Orang biasa. Okey. Orang biasa. Kemudian dia nak cantik, dia puja kubur jugalah. Kubur datang dalam keadaan tu yang boleh menyerupai dia juga. Dimasukkan dalam badan. Bila dia nakkan kecantikan tu, dia terpaksa minum darah. Dia akan cabut kepala dia tengah-tengah malam, bulan mengambang kan, Kliwon, Jumaat 13. Kalau ada tari-tari lah. Ada tari-tari dia. Dia cabut, pergi. Dan dia tak berkepala lah masa tu? Dia tak berkepala masa tu. Dia duduk dekat rumah. Ini ada satu cerita lain. Ini cerita yang tadi saya kata, jin penanggal tu pergi sangkut dan tuan dia sangkut kan. Sakit kan. Yang ini kepala tu pergi, tuan dia akan mati. Bila kepala ni sangkut, tuan dia akan mati tanpa kepala. Maksud pakai kepala tuan yang betul. Dia pakai tuan. Ini adalah cerita doang cerita dulu. Tapi tak pernah pula masuk dalam seorang hantu. Seorang perempuan mati tanpa kepala. Tak ada, tak pernah dengar. Kecuali dipenggal kepala lah orang tu. Kisah silam lah. Ya. Menarik, sangat menarik. So, jadi sambung. kita habis sikit lagi. Kita habiskan mengenai hantu-hantu ni. Boleh saja tanya apa pun soalan mengenai hantu. Nanti kita kupas lagi. Cerita hantu ni kalau kita cerita panjang. 24 jam pun takkan habis. Langsui dah ada penanggal, ada kawan dia lagi 7 banyak gila weh. Kalau kita nak break. Okey, tak apa, kita break dulu guys. Kita sambung selepas ini. Alright. Okey, kembali lagi kita. So, tadi kita dah cerita pasal Pelesik, pasal Hantu Raya, macam mana asal-usul ni kan. Tapi saya ada satu soalan pasal Pelesik Acu. Acu dah ready belum? Always, insyaAllah. Bond ready. Bond. Mantap. Okey. So, Pelesik tadi kan, Acu cakap Pelesik adalah diperbuat daripada belalang, dimasukkan rambut orang sampai okey. Lepas tu dia akan duduk dekat penjuru. Macam mana kita nak tahu yang Pelesik tu adalah Pelesik? Sebab dia menyerupai belalang. Macam mana kita nak tahu tu belalang biasa dengan belalang Pelesik?
Kalau kita perhatikan bentuk belalang, peha dia belakang tu dia besar dan tirus. Kalau kita perhatikan bentuk pelesit, badan dia lebih bentuk macam parang. Dia tajam. Pelesit ni dia tajam. Warna dia hijau semua. Belalang dia ada kuning-kuning sikit, ada bintik-bintik sikit. Tapi ada juga belalang yang hijau keseluruhan. Tapi bentuk dia lebih kurang macam ni, dia macam tu, macam pisau, bentuk pisau. Dia straight. Straight. Macam tu. Okey, macam mana kita nak tahu? Kalau belalang biasa, kita cabut kepala dia, isi perut yang terkeluar. Kalau pelesit, kita cabut kepala dengan badan dia, apa kat tengah-tengah tu? Rambut. Maksudnya kalau kita nak tahu itu ada dia lebih kurang macam tu lah. Tapi tidaklah kita ni digalakkan untuk buat benda macam tu. Sekiranya kita tidak mempelajari rawatan Islam, jangan. Dia akan mula memberontak dan sebagainya. Orang sama juga macam penanggal tadi, kalau dibela, kemudian orang kat rumah tu bila tersangkut orang yang memuja benda ni, dia akan menjerit. Dan kalau orang tu sendiri mengamalkan nama penanggal ni, dia cabut kepala dia akan mati. Tapi setakat ni kita tidak ada rekod lah yang mengandalkan benda ni betul-betul berlaku. Dulu wallahu alam bisawab. Tapi sekarang kita tidak, there's non-existing record menunjukkan benda tu lah. Bukan kita tak percaya kan. Betul. Tapi kita tidak boleh menafikan dan kita tidak boleh mengiyakan. Ini sebagai iktibar lah. So dia orang masukkan dan cabut lah. Nanti tengah-tengah tu ada rambut. So, dia ada satu lagi satu lagi cara. Interesting lah, dia interesting. Okay. So biasanya kalau acu sendiri dapat tangkap lah belalang ni kan, acu akan letak dalam botol, acu akan tutup. Belalang yang betul bukan hantu masuk dalam botol, tak. Tapi belalang tu betul-betul kita masuk dalam botol, kita tutup. Seandainya dia belalang jelmaan, besok pagi kita akan tengok dia hilang. Walaupun acu dah tutup. Ya, dia akan hilang. Ini pernah berlaku lah. Ini pernah berlaku lah. Menarik lah kan. Tapi kalau dia belalang betul, dia mati. Sebab apa yang kita sentuh, apa yang kita pegang, apa yang kita masuk dalam badan, itu merupakan jelmaan saja. Dipanggil tahyul lah. Tahyul, dan it's a bit of trick lah yang dibuat oleh jin untuk manusia lah. Itu adalah pelesit lah. Jadi kita ada soalan pula. Rata-rata orang ramai cakap lah ada persamaan antara pelesit dan umusibian. Ada persamaan ke ataupun dia sebenarnya dua entiti yang berbeza? Okey, umusibian ialah dalam jin disebut dalam syaitan Arab lah. Kan Israiliyat. Dia punya tulisan mengenai benda ni ada dalam riwayat Israiliyat lah, tapi dia hadis-hadis yang daif lah. Tapi dia punya kesan lagi teruk daripada pelesit. Sebab dia boleh, umusibian ni boleh, dia kacau orang yang mengandung dengan baby kecil. Orang yang mengandung boleh gugur. Boleh gugur. Dia kacau orang yang mengandung ni sampai gugur. Ni teruk. Dan kalau saya nak cakap, tapi benda ni ngeri sikit lah. Pernah dengar pasal baby cot death? Maksud kematian dalam baby cot tu? Bukan. Kematian dalam perut? Bukan. Baby cot death ialah baby yang telah dilahirkan, dia meninggal dalam buaian tanpa sebab. Meninggal dalam buaian? Budak tu meninggal dalam buaian. Kita kan selalu dengar pasal tersedak susu. Kan budak meninggal tersedak susu. Dia lebih kurang, kejadian dia lebih kurang macam tu. Okey. Sebenarnya dia kacau budak tu sampai budak tu meninggal. Dia dahsyat sikit. Dia lebih teruk lah. Pelesit ni banyak kaedah jarum, ikat dan sebagainya lah. Dia banyak gunakan benang, rambut untuk ikatan. Dia kacau orang, dia tak kira lah. Kalau dia kacau orang, biasanya orang akan menjerit-jerit lah, kena rasuk, sawan nak tentu pasal. Tapi kalau umusibian ni, dia dahsyat. Dia dahsyat. Dia boleh menyebabkan baby cot death, syndrome cot death, orang panggil. Baby tu meninggal tiba-tiba. Dia menakutkan sikit. Apa yang dia buat? Dia bagi baby tu menangis sampai tak boleh nafas lah. Pernah dengar budak dia menangis, dia tak nak berhenti. Dia terus macam tu. Dia tak nak berhenti. Kan parents dia akan tepuk bagi dia sedar kan. Ya. Tapi kalau dia tidak ada parents masa tu, katalah
Dia dekat dalam cradle, dalam buaian, kan baby cot kan. Itu sebab dia panggil baby cot death tu. Itu ada sebab, ada punca, ada sebab tu. So dia nangis kuat, lepas tu dia senyap. Senyap tu dia tahan nafas, dia tak bernafas sampai dia meninggal. Dia ganggu je Dia ganggu, tapi dia ganggu teruk lah. Ingat ajal kita bukan ditentukan oleh syaitan. Ajal kita ditentukan oleh Allah. Asbab dia macam tu. Ini adalah reality lah. Ini adalah reality. Kadang-kadang death of baby doktor tak boleh kesan. Keguguran pun doktor kadang-kadang tak boleh kesan. Bila kalau benda tu dah takdir dia macam tu, dia akan berlaku macam tu lah. Sebab tu kalau kita tengok dalam podcast mengenai puja ni, we are talking about orang yang melakukan benda-benda yang jahat lah. Ummu Sibyan dekat kalau cerita mengenai riwayat-riwayat dia lah, memang pun ada dalam kaedah-kaedah puja orang-orang sana. Orang-orang sini dia pelesik lah. jadi bila kita dah masuk topik pasal hantu antarabangsa ni kan, kalau macam Malaysia kita ada yang kita dah sebut tadi. Kalau antarabangsa ni selain Ummu Sibyan tu ada lagi ke? Menarik ini topik yang itu apa? Apa? Balak. Balak macam balak tu. Banyaklah. Banyaklah. Kalau dekat US atau Europe lah. Europe. Hantu apa? Dracula, vampire ya. vampire. Lepas tu kita ada werewolf. Werewolf, okay. Dan kita ada very famous one, recorded. Vampire is not recorded. Okay. Dracula is not recorded. Werewolf is not recorded. Kita ada apa yang recorded? Slenderman. Bukan.